Syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat hadir ke Masjid Najib untuk kita sama-sama meraihkan majlis akad nikah pasien yang kita raihkan, iaitu Muhammad Nur Afiq bin Nurul Azman dan pasangan beliau Iman Kamilah binti Abdul Jalil. 잊고 있던 맘들과 이제야 내미는 나의 미련한 진심들, 늦어서 미안해. I wish I could have told you that I was born to love you with all my heart. 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아. Still want you all the time. 아직 내 맘속 한켠의 방에 그리움으로 가득 채워 너를 기다려. Need you all the time. 아무 말도 전하지 못해 시간 속을 헤매이는 나를 미워해. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nur Afiq bin Nurul Azman. Ya, saya Nikahkan kamu dengan Iman Kamilah binti Abdul Jalil yang telah berwakil wali oleh bapa kandung beliau kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak RM3,333 tunai. Aku terima nikahnya Iman Kamilah binti Abdul Jalil dengan mas kahwinnya RM3,333 tunai. Alhamdulillah. Sah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I could have told you that I was made to love you with all my heart. 망설이다 혼자 삼켰던 말 사랑해. Still want you all the time. 아직 내 맘속